Datang rumah nak kemas je. Sarah Yasmine Nafi ada hubungan istimewa dengan Nizam Zaidi. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Personaliti media sosial asal Singapura, Sarah Yasmin, menafikan dakwaan berhubung dirinya menjadi punca perpisahan membabitkan pasangan pelakon, Nizam Zaidi dan Fifi Azmi. Menerusi perkongsian video yang dimuat naik di Threads, Sarah menjelaskan hubungan antara dirinya dan Nizam tidak pernah lebih daripada sekadar kawan, malah mereka hanya berkawan rapat sejak berkenalan tahun lalu. Kita kawan rapat. Tahun lepas tu saya dan Nizam kenal masa dia berlakon cerita Dia Bukan Syurga. Kalaupun kami pernah mengenali antara satu sama lain tapi kita ni tak ada persefahaman. Jadi kami decide untuk berkawan sampai sekarang, dah setahun, katanya. Masa saya dengan Nizam dulu, waktu tu dia memang dah bukan dengan Fifi. Banyak perkara yang berlaku ketika itu, dan salah satu sebab saya tak nak teruskan apa-apa adalah kerana saya tahu Nizam masih sayangkan Fifi. Jadi saya tak nak terlibat dalam sebarang masalah atau drama. Saya memang pernah cakap perkara itu secara terus kepada dia. Sebab itu saya cuba jadi kawan yang beri semangat dan galakkan dia untuk cuba perbaiki hubungan dengan Fifi. Mana tahu kali ini semuanya boleh jadi lebih baik, ujarnya. Bodoh. Kita semua datang rumah dia untuk kemas rumah dia sahaja ramai-ramai. Cuma dia memang respect aku sangat-sangat yang dia tak boleh tengok benda kotor dekat dengan aku bangang, dengar video tu balik betul-betul, katanya.